Rakyat hari ini bukan lagi pengundi yang mudah termakan dengan slogan dan drama politik murahan. Mereka sudah melalui terlalu banyak episod jatuh bangun kerajaan sejak 2018. Mereka sudah tengok sendiri bagaimana politik yang tidak stabil memberi kesan kepada ekonomi, kepada pelaburan, keyakinan pasaran dan kehidupan harian rakyat biasa. Dulu ada orang fikir tukar kerajaan tu mudah. Kononnya semua masalah akan selesai hanya dengan menukar wajah di Putrajaya. Tapi realiti dia, rakyat belajar bahawa mentadbir negara bukan kerja budak TikTok, buat konten ataupun ahli politik yang hanya pandai ceramah atas pentas ceramah. Hari ini rakyat mula faham bahawa kestabilan politik bukan satu bonus, ia satu keperluan. Bila kerajaan stabil, polisi boleh berjalan. Pelabur akan yakin, ekonomi akan bergerak dan projek pembangunan tidak tergendala. Kenapa UMNO dan Barisan Nasional masih relevan? Sebab masih ramai lagi yang cuba bagi satu gambaran BN dan UMNO ni sebagai parti dan gabungan yang lama. Ini masalahnya. Setengah pihak mereka terlalu obses dengan label lama. Seolah-olah pengalaman tu satu dosa besar. Hakikatnya, pengalaman itu penting dalam politik dan pentadbiran negara. UMNO dan BN pernah memimpin negara lebih 6 dekad. Dalam tempoh ni, Malaysia bukan sahaja membangun tetapi berjaya mengurus masyarakat majmuk yang sangat kompleks. Itu bukan benda kecil. Formula BN dulu jelas. UMNO mewakili majoriti Melayu, MCA menjaga kepentingan masyarakat Cina, dan MIC membawa suara masyarakat India. Semua kaum ada tempat dalam kerajaan. Dan semua kaum ada saluran rundingan. Orang boleh kritik macam-macam, tapi satu perkara tak boleh dinafikan. Sistem tu berjaya menjaga kestabilan negara untuk tempoh yang sangat panjang. Hari ini, bila rakyat melihat semua keadaan politik yang bercelaru ni, mereka mula sedar bahawa mungkin ada nilai besar pada pendekatan yang lebih matang, tersusun dan berpengalaman seperti yang pernah dibawa oleh Barisan Nasional dulu. BN sudah melalui pelbagai perubahan zaman. Hari ini rakyat mahukan pendekatan yang lebih inklusif. Mereka mahu isu kemiskinan, bantuan kerajaan, pendidikan dan pembangunan dilihat merentasi kaum. Dan UMNO serta BN lebih bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Sebab UMNO dan BN sudah ada pengalaman mengurus masyarakat berbilang kaum sejak awal pembentukan negara. BN faham bahawa rakyat hari ini tak mahu politik kebencian kaum yang melampau. Dalam masa yang sama, rakyat juga tidak mahu identiti kaum langsung diketepikan. Mereka mahu keseimbangan. Dan BN mempunyai pengalaman untuk mencari titik tengah ni. Itu kelebihan yang tak ada pada parti-parti lain.